Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan susulan dakwaan aliran masuk wang tunai besar ke dalam akaun bank milik seorang pegawai kanan tentera. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka 87 kertas siasatan membabitkan kes rasuah di kementerian dari 2022 hingga 26 September lalu. Jumlah kertas siasatan paling tinggi dibuka membabitkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup dengan 14 kertas siasatan. In the Philippines, a corruption scandal relating to flood control projects has caused outrage. On her corruption trial, federal prosecutors say she and her husband were partners in crime on this. They were convicted on a lot of the same charges about a year apart in the same Manhattan courthouse. Seorang ketua pegawai eksekutif anak syarikat sebuah bank dan dua individu direman 5 hari sehingga Sabtu ini bagi membantu siasatan menerima rasuah berjumlah lebih 24 juta ringgit. Magistrate Muhammad Dini Syazwan Abdul Syukur membenarkan permohonan reman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Rasuah, satu perkataan yang kita dengar setiap minggu tetapi kita jarang menghayati kesannya. Dari meja kecil pejabat hingga ke projek mega, rasuah perlahan-lahan mencuri kepercayaan rakyat. Ia bukan sekadar perbuatan yang salah tetapi penyakit sistematik yang melumpuhkan negara kita. Definisi rasuah mudah. Penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kesannya tidak mudah dihapus. Ia mengalir seperti racun, merosakkan institusi, ekonomi dan nilai seorang manusia. Setiap tahun, Malaysia kehilangan berbilion ringgit akibat rasuah. Bayangkan, wang itu sepatutnya untuk membina hospital, sekolah dan peluang pekerjaan, tapi semuanya lenyap dalam akaun individu. Bila pelabur hilang kepercayaan dan ekonomi kita menjadi lemah. Kita pernah lihat projek mega yang terbengkalai kerana rasuah. Jalan raya yang tak siap, sekolah yang terbengkalai dan bantuan rakyat yang tak sampai. Bila duit rakyat diseleweng, kepercayaan juga musnah. Rasuah bukan tentang wang sahaja. Ia tentang kehilangan harapan. Bila yang salah dilindungi dan yang jujur diketepikan, masyarakat mula hilang percaya. Kita jadi terbiasa dengan ketidakadilan. Agama mengajar kita tentang jujur, amanah dan tanggungjawab. Bila rasuah berlaku, ia bukan sekadar menipu orang lain, tapi mengkhianati nilai yang diajar sejak kecil. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Fikir-fikirkanlah. Kita generasi muda tidak boleh lagi berdiam diri. Kita bukan penonton, kita pewaris negara. Jadikan media sosial medan kesedaran, sebarkan nilai integriti bukan meme sindiran. Kita boleh mulakan dengan langkah kecil, menolak, menegur dan melapor. Gunakan kuasa perkongsian untuk membina kesedaran, bukan kebencian. Rasuah takkan hilang dalam sehari. Tapi, ia boleh berakhir bila kita berani berkata tidak. Integriti bukan sekadar nilai, ia tindakan. Jangan tunggu orang lain berubah. Kita mulakan. Di tempat kerja, di rumah, di universiti. Kerana negara tanpa rasuah bermula dengan hati yang jujur.